Maka kalau kita janji dalam manifesto kita bahawa kita akan berikan tol yang percuma, saya yakin kepimpinan Pakatan Harapan mampu melakukannya, dan jalan-jalan yang telah diswastakan akan dibeli balik dan diambil alih dan dirakyat milikkan supaya akhirnya tidak ada tol. Kalau kita tak ambil duit PTPTN sekarang ni, duit dah banyak dah tak ada. Dah tak ada duit, tabung haji tak ada duit. Kita nak apa? Nanti lah tak. Tuan-tuan ada peluang nak cakap tak? Sabar tuan-tuan, sabar. So kalau kita tak ambil duit, kerajaan tak dapat duit daripada PTPTN. Tak ada gantiannya. Ya? Kalau kerajaan tamatkan tol sekarang ni, kerajaan tak ada duit, kerajaan kena bayar pampasan, kerajaan tak dapat apa-apa gantian. Begitu juga dengan harga minyak. Tapi kampung baru ni lain. Kenapa? Kerana kita beli, kita bangunkan, kita dapat duit. Beza dengan PTPTN, kita tak ambil duit, kita tak ada gantiannya. Tol, kita tak dapat duit, kita kena bayar pampasan kepada syarikat-syarikat tol. Kita bayar pampasan, kita tak dapat kutip tol, tak ada gantiannya. Soal harga minyak pun begitu. Nak turunkan, kita kena keluarkan duit, subsidi lebih, tak ada gantiannya.